Hai semua, nak minta tolong tekan button subscribe untuk support saya. Thank you. Okay, ni item yang ada dalam kotak. Ni body dia. Yang ni dia punya handle. Ni bahagian seat. Ni tiang seat dia. Ni tiang meter. Manual. Ni display meter dia duduk dalam kotak ni lah. Ini dia punya kaki tapak yang dekat bahagian bawah. Ni tools dengan skru dengan pengunci seat. Ni pedal dia. Okey tuan-tuan dan puan, so saya nak buat video ni paling simple sekali. So untuk pasang bike ni dia akan ada banyak part lah. Tetapi dia tak sesusah yang kita tengok part tu banyak. Okay. Tuan-tuan, first sekali ni body dia lah. FT202 ni body dia warna biru. So kita akan sambungkan body ni dengan tapak dulu untuk permulaan dia. Okay. Ni dia punya tapak lah, dia punya kaki. Satu panjang, satu pendek. Selalu panjangnya saya akan letak di bahagian belakang lah. Yang pendek ni saya akan letak di bahagian depan. Okay. So macam mana kita nak sambung? Dekat dalam ni dia ada bagi siap-siap tool set. Tak perlu cari screwdriver, tak perlu cari apa-apa tool. Semua ada dalam ni. Okay. So sekali kita buka dia. Kita buka dia. Dalam ni akan ada 4 skru ni. Bentuk dia macam ni. Okay, skru ni dia ada 4. So kita ambil 4 lah. 1 2 3 4. Okay, 4 yang ni. Dan yang ni untuk kita kunci dia. Kita guna yang ni. Lagi saya tunjuk balik. Okey, mula-mula kita buka yang ni. Kita buka dia. Okey, kita dah buka. Kita masukkan ke dalam sini. Kita pastikan dia keluar. Lepas tu, kita masukkan di bahagian belakang bicycle. Ni bahagian belakang lah. Macam ni kita nak tahu belakang. Kalau yang ada kabel ni bahagian depan. Yang ada kabel ni bahagian depan. Yang ada tempat kita masukkan lock untuk seat dekat di belakang sini. So kita masukkan kat sini. First kita tak perlu pakai tools lagi. Kita masukkan washer dia. Kita masukkan lock dia. Kita pusingkan jari dulu. Pusing sampai dia rapat. Lepas tu kita masukkan yang kedua. Ni yang kedua. Sama juga kita buka. Okey, kita masukkan dari bawah ni. Kita kena gerakkan sikit, cari lagi dia keluar sebelah lagi. Sekejap. Okey. Lepas tu masukkan dia punya washer. Baru kita kunci. Yang ni. Okey. Lepas tu kita ulang yang sama dekat bahagian depan. Okey, lepas kita dah masukkan ke bahagian depan dengan belakang, kita ambil yang kunci ni, kita kunci dia. Kunci sampai ketat.
Okay, kunci sampai ketat. Dah ketat, kita pergi ke bahagian seat pula. Okay, untuk bahagian seat, kita ada ni bahagian tempat duduk dia. Ni dia punya tiang lah. So kita kena masukkan macam ni. Cara dia senang aja. Kita buka dulu skru ni. Setiap bahagian ada washer sekali, kita keluarkan. Semua ada total 3 lah. Lepas tu kita masukkan tiang ni. Lepas tu kita kunci balik. Kita masukkan washer dulu. Lepas tu kita pusing. Yang ni guna jari dulu. Kita masukkan washer. Kita pusing guna jari. Sama lah. Kita masuk washer. Pusing guna jari. Lepas tu kita ketatkan guna tool tadi. Kita ketatkan dia. Okey, selepas kita selesai pasang seat ni, okey, dia dah fit dah. Kita masukkan dekat bahagian ni. Tengok ada belakang ni ada satu lubang yang untuk kita masukkan dia punya lock. Kita masukkan. So boleh adjust lah ikut keselesaan ketinggian yang orang nak guna tu lah. So kita lock. Kita lock dekat sini. Pusing sampai rapat. Sini lah. Kalau kita tengok dari belakang, dia dekat bahagian sini. Ni saya bubuh yang bukan paling tinggi lah. Okay, dan kita lock sampai rapat. Dah rapat, kita try goyang. Dia pun tak goyang. Ya okey lah. Okay, so kita pergi bahagian seterusnya. Kita akan pasang bahagian depan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh juga pasang terus ke bahagian kaki. Tempat pijak dia, pedal dia. Tapi saya prefer pasang bahagian ni dulu lah untuk mudahkan kita nak bergerak nanti. Kalau ada barang kat sini, dia akan ganggu sikit lah. Okay, dekat bahagian sini, kena hati-hati lah. Dia ada kabel. Dia ada kabel untuk display, meter dia. Dengan kabel untuk tensioner, untuk beratkan magnet dia. So, hati-hati jangan benda ni terjatuh kat sebab bahagian dalam. Nanti kalau jatuh bahagian dalam, kita kena buka casing dia. Okay, so sekejap saya ambil barang dia dulu. Okay, ni bahagian untuk kita pasang dia. Kita akan connect dari bawah lah ke bahagian sini. First kali kita kena masukkan kabel dia. Kabel current ni senang saja. Dia kalau kita tersilap dia takkan masuk. Tercucuk je. Okay, sini masuk lah. Okay. So, tensioner dia kita pusing sampai 8. Sebab kita nak bagi dia panjang. Mudah kita nak masuk. Kita pusing sini sampai 8. Dia akan jadi panjang. So, kita tarik je ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak. Dekat sini dia ada satu hook. Dalam ni. Kita kena masukkan dulu dia punya hujung sekali ni. Yang ni kena ada skill sikit lah. Okay. Saya masuk. Okay. Dia dah lekat lah. So kita tarik je. Yang ni kita tarik je. Bagi dia masuk. Kita tarik je. Bagi dia masuk. Dia dah duduk lock kat sini. Okay dah. Dia akan stable dah. Kita tak perlu nak ketatkan ke. Kita tak perlu nak adjust apa dah. Memang main daripada kilang dia memang dah fit cukup-cukup dah. Daripada test dah. Okay. Lepas tu kabel ni kita masukkan cantik-cantik. Jangan bagi dia terkapit. Kita masuk macam ni. Kita make sure bahagian sini menghadap ke arah seat. Bahagian ni. Okay. Sekejap Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan ambil skru yang macam ni. Skru yang bentuk macam ni. Dia ada 4 semua. Dia ada 4 semua. Dan juga ambil washer. Washer pun ada 4. Okay, washer pun ada 4. Skru pun ada 4. Masukkan washer ni. Tengok dia bentuk bengkok sikit lah. Dia macam curve sikit. Tuan-tuan dan puan-puan pastikan yang
sesuai dengan permukaan tu lah. Jangan terkalih pula, nanti nampak tak cantik. Okay, kita masuk dulu. Selalu saya akan pusing dengan jari dulu sampai ujung. Lagi baru saya ketatkan. Okay, masuk washer tu. Yang curve dia tu bahagian sini lah. Dia curve ke dalam macam ni. Jangan terkalih pula, nanti dia tak lekat. Okay, masuk dengan jari, pusing. Pusing dulu. Lepas tu masuk sekali lagi dalam washer. Masuk sebelah sini pula. Pusing. Kalau susah nak masuk, gerak-gerak sikit. Betul baru dia boleh masuk. Sebab kita tak lock ni. Kalau boleh jangan ketatkan terus lah, sebab nanti sebelah lagi susah nak masuk. Okay, yang ni samalah, dia ada atas satu lagi. Sama susah nak masuk kan, gerak-gerak sikit. Boleh masuk tu. Pusing. Lepas tu ambil Allen key. Allen key yang ada dekat dalam tools yang dia bagi juga. Ni. Tak payah beli-beli tools, dia memang bagi siap. Yang ni tools ni jangan buang, lepas pasang simpan, sebab nanti maintenance nak kena pakai. Okay, yang ni kita masukkan, kita ketat. Saya akan ketatkan bahagian hadapan dulu. Ketatkan bahagian hadapan dulu. Tak perlu ketat kuat-kuat sangat, dah rasa lock tu sudah okey dah. Okey, macam tu sudah okey, tak perlu pressure dia kuat sangat. Sing, ketatkan dia. Actually nampak barang banyak kan, waktu kita buka kan. Tak perlu risau, senang saja pasang ni. Memang friendly use lah kalau kita nak pasang sendiri. Okay, so tadi kita tak kat 8, kita pusing balik ke 1. Kita tengok, mesti 1 lah. Boleh. Okay, so kita akan pasang bahagian meter pula. Bahagian meter kat atas sini lah. Bahagian meter ni tak susah lah. Tak susah. Dia duduk dalam kotak. Dia duduk dalam kotak ni. Dia duduk dalam kotak ni. Kotak ni. Oh sorry, bukan meter, handle. Sorry. Kita pasang handle dulu. Handle tak pasang ni. Handle dia macam ni. So kita akan pasang handle dulu. Okay, so kita akan pasang bahagian handle juga. Okay, bahagian handle ni kita kena okay kat sini. Okay, kita akan pasang bahagian handle. Kita buang dulu yang ni. So make sure samalah macam tadi, jangan dia terjatuh di bahagian dalam lah. Nanti kita kena buka balik kalau dia terjatuh. Getah ni kita buang dulu. Okay, buang dulu. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dekat bahagian handle ni. Okay, dekat bahagian handle ni dia ada kabel. Dia ada kabel. Yang mana kabel ni kita kena pasang dekat meter lah sekejap lagi, untuk dia detect kita punya heart rate. Sini dia boleh detect kita punya heart rate. Kita kena pasang masuk ke dalam kabel dia. Ke dalam body dia. So kat sini kita kena buka. Kita kena buka. Getah ni kita clip dekat dia. Sekejap kita akan pasang kat sini kan. So kabel ni kena masuk ke bahagian dalam sini. Kita kena masuk ke dalam bahagian sini. So getah ni dia ada potong dah siap. Kalau tuan-tuan dan perempuan nampak, dia dekat sini dia ada potong dah. So kita kena plug macam tu. So kita masukkan wire kat dalam ni melalui bahagian yang dia dah potong dah tu. Dia nampak? Sorry lah kalau tak nampak, sebab saya kena pegang macam ni. So kita masuk kat belahan dia tu. Masuk dalam ni. Dia dah ada potong siap-siap dah kilang. Okey, dah masuk dah. Masuk dah. Kabel tu dah masuk dah. Okey, tuan-tuan perempuan biar macam tu. Ambil kepala yang hujung ni, masukkan ke dalam lubang di tepi ni. Pancing dia pergi ke atas. Masuk ke dua-dua. Dah masuk satu, masuk satu lagi.
Pancing dia pergi ke atas, lepas tu tarik ikut atas ni. Senang aja tarik. Tarik je. Satu dah dapat. Okey, satu lagi pula. Jangan dia pergi ke bawah. Dia pergi ke bawah senang. Kalau dia pergi ke bawah, tuan-tuan dan puan tarik balik. Tarik balik yang pergi ke bawah tu. Tarik sampai dia duduk tang ni. Masukkan balik. Masukkan balik. Hala dia ke atas. Hala dia ke atas. Saya kerak dah pasang basikal ni. Lepas tu cuba ambilkan tangan. Kalau tak berjaya, tarik balik. Tarik balik. Tu. Dia suka ke bawah. Kalau satu lagi tu dia akan ke bawah. Dalam 2 kabel tu mesti satu tu dia akan ke bawah. Tolak balik. Tolak macam ni. Saya pegang sebelah sini. Kalau ada 2 orang sedap sikit lah pasang. Seorang lagi boleh tolong bantu. Ni dapat dah. Tak susah pun. Seorang pun boleh pasang. Sebab apa saya tak minta tolong kawan yang lain. Sebab saya nak tunjuk kata seorang pun boleh pasang. Okey, dah masuk sini. Getah tadi kita cucuk. Kita plug balik. Plug balik. Bagi masuk cun-cun. Okey. Lepas tu kat sini kita kena screw lah. Kita kena screw. Screw dia bentuk macam ni. Screw dia bentuk macam ni. Saya buh dalam poket dah siap tadi. Kalau tuan-tuan dan puan nak pasang ni, make sure yang waktu nak pasang skru ni ada dekat diri sendiri. Kalau seorang lah, kalau seorang ni boleh minta tolong lah, sebab kita kena pegang sebelah ni. Okay, so dia washer dia ni, dia tak bentuk washer. Dia bentuk macam ni. Dia bentuk macam ni. Kita masukkan kat dalam skru ni. Yang ni tugas dia nak pegang bagi stable. Bagi skru ni, dia bila kita pegang handle ni, dia tak tertanggal. Okay, kita masukkan. Lepas tu, kita angkat. Tak cun-cun. Kita masukkan. Pusingkan tangan tu. Pusingkan tangan tu. Jangan risau tuan-tuan puan. Seorang pun boleh pasang. Senang saja. Okay. Pusing sampai paling hujung. Yang jari kita boleh pusing. Kita pusing saja. Okay, kalau dah rasa susah dah kan. Rasa susah nak pusing kan. Biar dulu. Tak apa. Kita ambil Allen key tadi. Kita ambil Allen key ni. Kita pusing. Selalu saya akan pakai ni. Masuk macam ni lah. Sebelah panjang ni. Pusing. Sampai dia dah hujung. Pusing sampai dia hujung kali. Waktu nak ketatkan baru kita pakai ni. Baru kuat sikit. Okay, kita pusing. Dia dalam 4 kali ni dia akan ketat lah. Okey, tu yang keempat dia akan ketat. Ini sama lah. 1. Yang ni dia kena banyak sikit sebab dia ni dia block. Okey, ketat dah. Okey. So lepas pasang handle, kita akan pasang display dia. Display dia duduk dalam kotak. Okey, display dia duduk dalam kotak. Dalam ni pun ada cara guna dia. Dia ada amaran dia. Nanti tuan-tuan dan puan baca lah. Ni manual dia. Cara guna dia. Kontrol dia apa semua. Tuan-tuan dan puan baca lah nanti. So ni meter dia macam ni. Belakang dia ada tempat letak bateri. Bateri pun dia dah bagi. Tu bateri. So skru kat belakang ni kita buka dulu. Kita ambil tools dia. Ni. Buka dulu skru ni. Buka dulu. Okay, kita dah buka tools ni.
Lepas tu kita sambung wire dia. Jangan risau, wire kalau dia tak boleh masuk, maksud bukan dia. Yang ni boleh. Yang ni dengan yang ni dia dah buat dah untuk kita anti gagal. Kita takkan gagal nak pasang wire ni. Kalau boleh masuk tu dia lah, couple dia lah. Tengok ada 3, jangan duk confuse. Yang mana satu ni tak ada label ni. Tak payah risau. Memang tak boleh masuk tu bukan dia. Kalau boleh masuk tu dia lah. Dia dah buat betul-betul dah. Ada customer time nak pasang ni, dia call saya. Dia call saya. Kalau ada masalah, boleh contact balik salesperson yang tuan-tuan dan puan order. Kalau Shopee atau Lazada, tuan-tuan dan puan contact customer service lah. Lepas tu, kalau dekat sampai time ni dia akan call. Dia tanya, label ni, kabel ni ada 3 ni, tak label ni. Try masuk dulu, tak ada masalah. Dia memang buat macam tu lah. Dia buat memang anti gagal lah. Okay. So tuan-tuan dan puan letak kat bawah ni, pastikan lubang tu masuk dekat track dia. Lepas tu screw. Yang ni memang kena pakai skru lah. Kalau pakai tangan dia masuk sikit je. Okay, masukkan. Lepas tu pakai screwdriver, takkan. Tengok lah tak posisi yang tuan-tuan perempuan nak. Jangan block tempat buka bateri je. Dia boleh atas, dia boleh bawah. Selalu saya prefer atas macam ni lah. Supaya waktu kita cycle tu kita tak tunduk sangat. Kalau boleh tuan-tuan perempuan tak paling atas sekali. Saya posisi paling selesa atas sekali. Sebab kita tak perlu tunduk sangat. Kalau kita tak bawah, nanti kita kena tunduk. Okay. So, kita ketatkan. Lepas tu kita masukkan bateri. Bateri dia dah bagi dah. So bateri ni tuan-tuan dan puan kena tukar. Kalau yang untuk yang ni dia tahan dalam 6 bulan macam tu lah. Nanti tuan-tuan dan puan tukar. Tak perlu beli yang mahal-mahal. Tak perlu beli energizer lah, nak tahan lama lah, apalah. Tak perlu. Just beli yang biasa sahaja. Kadang-kadang kita beli current kuat pun tak bagus kot untuk produk yang kita guna. Current kuat tu kita guna untuk yang high voltage punya. Bicycle ni dia tak high voltage, beli yang biasa je. Pergi kat mana-mana pasar raya, beli RM1, RM2 tu pun boleh. Bateri dia size AAA lah macam ni. Ada setengah customer beli high voltage, dia ingat setahun 2 tahun boleh pakai, tak adalah. Produk dia tu ada masalah sebab high voltage. Beli yang biasa saja tuan-tuan dan puan. Okay. So bila kita pasang, meter dia akan menyala. Saya zoom sikit lah. Saya tak payah gerakkan banyak sikit. Ingat kamera. Okay. Dia akan menyala. First kali tuan-tuan dan puan kena check dah button dia. Bila tekan dia dah tukar. Bila tekan dia dah tukar ni betul. Tuan-tuan dan puan tekan sampai kat P ni. Letak tangan kiri kanan. Tengok ada left night. Kalau left night tu kira okey. Dia detect kita punya jantung, maksud kabel kita pasang dengan tak ada masalah. Okey. So, sekarang kita akan pasang bahagian kaki. Okey, bahagian kaki bila kita nak tahu dia okey tak okey, kita kena pusing dia punya tempat kayuh. Kalau macam ni saya tak pasang ni, saya pusing dengan tangan. Tengok dia nak scan tak? Sekejap dia tukar balik. Tu, scan tu berkelip. Masa pun berjalan, maksud dia detect movement. Bila dia detect movement ni, maksud kita pasang kabel dengan betul. Tuan-tuan dan puan test. Kalau tak betul, kena buka balik. Kena tengok kabel yang hitam 3 tadi, mungkin cucuk tak masuk. Kalau dia takkan tersilapnya kabel tu. Okay, sekejap. Saya ke bawah balik. Okay, ni bahagian pedal dia. Okay, bahagian pedal dia ada left dengan right. Dia ada tanda dekat stiker sini. Kalau left, sebelah left lah. Kalau right, sebelah right. Macam ni, sebelah right lah. So kita pasang sini. Kita pasang. First saya akan pusing dengan tangan lah. Normal lah ni. Kita nak mudahkan dia. Bagi dia masuk dulu track tu. Lepas tu baru kita pakai tools. Baru kita pakai tools, kita pusing.
Okay, yang sebelah lagi pun sama. Kita masukkan ya. Okay, saya tolak naik atas sikit. Okay, kita masukkan ya. Kita pusing dulu. Lepas tu kita pakai tools ya. Kita ketatkan ya. Kita ketatkan ya. Kita ketatkan dia. Tools ni tuan-tuan dan puan jangan buang dia lah. Jangan buang dia. Kalau buang dia nanti nak ketatkan kena cari yang tools panah apa tu susah. Okay, kat sini ada strap. Bila tuan-tuan dan puan nak guna, letak kaki, strap dia bagi rapat. Okay, so siap dah satu basikal. Saat saya nak explain kat bahagian depan ni. Tadi saya dah bagi tahu awal tadi. Saya dah bagi tahu untuk bahagian depan ni kita pasang yang paling pendek. Sebab apa? Sebab dekat bahagian yang pendek ni dia boleh pusing. Dia boleh pusing. So bila kita nak ubah bike ni, kita boleh condongkan dia. Kita boleh condongkan dia. Lepas tu kita boleh tarik. Kita boleh tarik. Kita pegang sini lah. Kita condongkan dia. Kita boleh tarik. Kita boleh ubah. So dia boleh pusing. Dia macam roda lah. Macam dia. So jangan tertukar. Kalau tuan-tuan dan puan letak kat belakang, tuan-tuan dan puan tak boleh nak condong guna handle dia. Susah, jadi susah. So bahagian pendek ni sememangnya di bahagian depan. So ni satu bike yang dah komplit lah. Bentuk dia macam ni lah. So tadi kita dah pasang sama-sama. Minta tolong tuan-tuan dan puan tekan subscribe lah page YouTube saya ni, channel YouTube saya ni. So kalau ada masalah apa-apa boleh contact customer service ataupun boleh WhatsApp kat 01086555514 ataupun tuan-tuan dan puan boleh komen dekat YouTube ni, nanti saya akan reply lah. So setakat ni je yang saya boleh explain tentang pemasangan FT202 Aerobike Easy. So dari segi function tuan-tuan dan puan boleh tengok lah. Dekat sini kita ada satu button yang mana kita boleh tekan untuk tukar daripada masa, speed, jarak, kalori, odometer dengan pulse. Pulse ni jantung lah, kita letak tangan dekat sini dia akan detect kita punya jantung, letak kiri dengan kanan. So kalau macam contoh masa ni dia dah ada, kita tekan, kita nak reset balik, kita tekan lama-lama dia akan kosong balik. Dia akan kosong balik. Odometer ni dia tak akan kosong. Dia tak kosong. Dia tak akan kosong sebab yang ni kita akan tengok bike kita dah kayuh berapa jauh dah. Untuk satu basikal ni. Ni untuk technician ataupun untuk kita lah detail tengok. Tuan-tuan dan puan pun boleh tengok dah berapa jauh dah tuan-tuan dan puan guna untuk bike ni. Okay. So yang lain-lain dari segi maintenance tools tadi tuan-tuan dan puan jangan buang. Yang ni dia mungkin lama-lama tuan-tuan dan puan pakai setahun 2 tahun dia akan longgar sikit. So handle ni akan goyang-goyang. Tuan-tuan dan puan ambil Allen key tu, ketatkan balik. Lagi satu dekat bahagian bawah ni, dia akan turn back balik. So kita ketatkan balik. Yang bahagian lain tak ada masalah. Bahagian lain sepanjang saya sebagai seorang jurujual, saya jual basikal ni banyak, bahagian lain tak ada masalah. Bateri, kalau dia dah malap, tuan-tuan dan puan jangan tunggu dia terpadam lah. Kadang-kadang bateri tu dia keluar ayak, dia akan rosak di bahagian spring. Bateri dia dekat bahagian belakang ni. Tuan-tuan dan puan buka check lah. Sekejap So buka check lah. Kalau dia dah malap tu, jangan sampai bateri tu pecah, dia keluar ayak, rosak spring tu, tuan-tuan dan puan nak kena tukar spring tu. Kos jadi tinggi. Bateri kalau dah malap, kalau macam ni tune lah. Kalau dia malap, tukar cepat-cepat. Normally bateri kalau tuan-tuan dan puan beli kat pasar raya, setahun tu boleh lah. Setahun tu dia tak malap lagi lah. So dekat tu saja. So harap kita dapat jumpa video lain lah. Kalau tuan-tuan dan puan nak cari masa chair, treadmill, boleh contact saya 0108655514. So saya end dulu video ni.
Harap kita jumpa kat video seterusnya. Tolong subscribe. Bye bye. Chintel.